Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna 'ilman warzuqna fahman. Allahumma iftah 'alaina hikmataka wanshur 'alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna na'udzubika min 'ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min 'amalin la yurfa' wa min da'watin la yustajabu laha. Ya Allah, ya Tuhan kami, jauhkanlah kami daripada ilmu yang tidak manfaat, ya Allah. Jauhkanlah kami daripada hati yang tidak pernah khusyuk, ya Allah. Jauhkanlah kami daripada nafsu yang tidak pernah kenyang, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunilah dosa-dosa kami, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, terimalah taubat kami, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, sesungguhnya Engkaulah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang, ya Allah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillah. Muslimin-muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebentar lagi kita akan bersama Tuan Syekh Abu Zaki yang akan menyampaikan kuliah khas yang kita tinggalkan selama sebulan dalam bulan Ramadan, insya-Allah tabarakallah, iaitu tentang mengenai buku 40 hadis peristiwa akhir zaman karya Syekh Fahmi Zamzam, insya-Allah. Barangkali kita sedang melangkaui hadis yang ke-15. InsyaAllah sementara kita menunggu Tuan Syekh masuk, kita akan sama-sama menekuni satu buku lagi karya merupakan karya Syekh Fahmi Zamzam, iaitu buku tentang Iqtarabatis Sa'ah, iaitu kiamat hampir tiba. InsyaAllah kalau saya sempat saya akan sama-sama kita akan kupaskan. Namun alhamdulillah kita sudah pun bersama dengan Tuan Syekh. InsyaAllah sebentar lagi kita akan terus memulakan dengan buku 40 hadis peristiwa akhir zaman, insyaAllah. Harap semua sahabat-sahabat FB dapat share sebanyak-banyak mungkin untuk disampaikan ilmu yang sangat bermanfaat ini kepada ummah. Moga-moga infak kita pada hari ini dengan like dan share akan mendapat pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan kita dikira sedang melakukan amal ibadah, kerana apa? Setiap kebaikan itu akan diganjarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan akan menjadi saksi kita di akhirat. Mohon sebanyak-banyaknya untuk kita like dan kita share, insya-Allah. Saya sekarang akan menjemput Tuan Syekh bersama-sama dengan kita pada pagi ini. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah ila hadratin Nabi Sayyidina Muhammadin wa alihi wa ashabihi al-kiramil Fatihah. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر خشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم
وكل شيء أحصيناه في إمام مبين واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم إن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغن عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم فلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون
ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون وسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون صدق الله العلي العظيم بلغ رسوله النبي الحبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والحمد لله رب العالمين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم واختم الصالحات أعمالنا وآجلنا يا الله يا كريم اللهم اغفر لأمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم ارحم أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم اجبر أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وفعل كذلك يا الله بذرية سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحياتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم اللهم يا عظيم سلطان يا قديم الإحسان يا دائم النعم يا كثير الجود يا واسع العطاء يا خفيف اللطف يا جميل الصنع حليم لا يعيل صل يا ربي على سيدنا محمد وأهله وسلم وارضى عن الصحابة أجمعين اللهم لك الحمد شكرا ولك المن فضلا وأنت ربنا حقا ونحن عبيدك رقا وأنت لم تزل لذلك أهلا يا ميسر كل عسير ويا جابر كل كثير ويا صاحب كل فرير ويا مغني كل فقير ويا منقوي كل ضعيف ويا مأمن كل مخيف يسير علينا كل عسير فتيسير العسير عليك يسير اللهم يا من لا يحتاج للبيان والتفسير حاجتنا كثير وأنت عليم بها وخبير اللهم إني أخاف منك وأخاف من يخاف منك وأخاف من لا يخاف منك اللهم بحق من يخاف منك نجنا ممن لا يخاف منك اللهم بحق سيدنا محمد اللهم بحق سيدنا محمد واحرسنا بعينك لا تنام واكنفنا بكنفك الذي لا يرام وارحمنا بقدرتك علينا فلا نهلك وأنت ثقتنا ورجاؤنا وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Ta'ala. Selamat kita berjumpa pada pagi ini. Kita hari ini berada pada tanggal 12 hari bulan Syawal ya. Suka saya ucapkan selamat hari raya selamat hari raya Aidil Fitri minal aidin wal faizin wal maqbulin kullu amin wa antum bil khair. Semoga Allah Ta'ala terima kita punya amalan dalam bulan puasa yang sedikit itu, yang dengan penuh cacat dan lain-lainnya itu, kita mohon dengan kemurahan Allah Ta'ala diterima segala yang telah kita lakukan dalam bulan Ramadan, puasanya, tarawihnya, qiyamnya, tadarusnya, segalanya. Sebagai usaha kita nak mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala supaya kita didekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala dan sebagai pendinding bagi segala ujian dan fitnah yang mendatang. Kita sekarang sudah sampai peringkat akhir zaman tuan-tuan ya. Berbagai-bagai fitnah, salah orang bilang betul, betul orang bilang salah. Kadang orang cakap yang betul tapi orang bilang itu salah perkara hukum sekalipun. Orang sangat-sangat menegakkan benang basah. Kalau kita jadi di kalangan orang yang sedemikian macam mana, pada zaman sekarang kalau begitu kita diam pun tak salah. Kita sembunyi, kita hanya tak berani nak bersuara pun tak salah. Kerana kalau kita bersuara mendatangkan bahaya bagi diri kita ataupun kita akan dipaksa untuk mengubah fikiran dan pandangan kita. Kalau kita nak cakap lagi besar pahalanya. Tapi kalau kita cakap perkara yang hak, kemudian orang bidas, orang bantah, orang bilang ini salah, ini tak tepat, ini menyalahi fatwa, ini ataupun begini umpamanya, apa nak bikin? Diam saja. Jawab pun jangan, lawan pun jangan. Tapi aku nak tegakkan kebenaran, jangan.
Hatta sampai macam mana punya level, hatta ada orang datang nak tikam kita sekalipun tak lawan. Sampai begitu. Sebab kalau kita jawab balik saja, sudah menimbulkan fitnah dalam masyarakat. Ini menimbulkan orang-orang yang jahat ini makin macam-macam perkataan akan mereka keluarkan. Diam saja, serah kepada Allah Ta'ala, dan kita nak bikin apa? Sembahyang taubat. Sembahyang taubat. Dengan kita taubat, kita sedang diuji oleh Allah Ta'ala. Kita sedang diuji Allah, kita mengajar yang benar, kita cakap yang benar, kadang-kadang nasihat yang benar. Tetapi kadang-kadang orang pandang salah, orang pandang ini tak betul semuanya, umpamanya ya. Itu kita diuji oleh Allah Ta'ala. Kadang-kadang nama kita disebut dengan sebut yang tak baik. Kita sedang diuji oleh Allah Ta'ala. Yang nak diuji oleh Allah Ta'ala ni, ada janji untuk nak dinaikkan oleh Allah Ta'ala. Tetapi dalam dia nak dinaikkan Allah Ta'ala, dia ni layak dinaikkan ke tidak? Dia ni bagus ke tidak? Allah dalam prosesnya nak naikkan kita dengan segala ujian. Kita siapkan diri kita untuk apa juga rencana Allah Ta'ala. Dengan banyak sembahyang taubat dan istighfar. Dan minta ampun kepada Allah Ta'ala. Ujian datang sedang kita dalam keadaan suci, cepat dia punya upgrade, cepat dia punya naik. Cepat dia punya naik. Rather than kau sibuk sangat nak tangkis ujian itu, nak tutup ujian itu, apalagi kau doakan untuk orang itu yang tak baik apa semua, jangan. Allah sedang nak uji kita. Allah Ta'ala nak uji kita dengan hamba-hambanya yang derhaka lah, senang kita cakap ya. Allah Ta'ala nak uji kita dengan hamba-hambanya yang keliru ini. Ketika itu Allah Ta'ala maha mengetahui sedang dalam kita dalam proses nak dinaikkan oleh Allah Ta'ala. Kita sibuk lawan dia pula. Jangan. Terima, diam, serah sama Allah Ta'ala. Dan diri kita, persiapkan diri kita, bersihkan diri kita. Supaya dengan ujian ini, kita dapat menerima dengan baik, penguat hati kita. Kalau diri kita bersih daripada dosa, hati kita akan kuat terima ujian. Hati kita akan kuat terima kritikan. Hati kita akan tambah kuat untuk tak pedulikan. Dan hati kita yang bersih itu, dengan hati bersih, diuji oleh Allah Ta'ala, cepat peningkatan. Ya, jadi makin kita diuji orang, makin kita taubat kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Makin kita taubat kepada Allah Ta'ala, makin kita insaf kepada Allah Ta'ala, dengan itu cepat naik. Lepas tu cepat naik. Bukan, ya Allah aku tak bersalah. Kau juga mengetahui suci nak aku. Kau pula ngaku suci pulanya. Jangan. Ngaku salah. Dan orang itu aku serah dosanya padamu ya Allah. Apa yang aku cakap, ialah aku tahu daripada hati aku yang aku pandang ini perkara yang benar. Demi menegakkan agamamu ya Allah. Tapi orang pandang salah pula ya Allah. Aku minta ampun padamu ya Allah. Aku minta ampun padamu. Tentang mereka itu aku serah kepadamu ya Allah. Aku serah kepadamu ya Allah. Aku berlindung denganmu daripada kejahatan mereka. Dah. Begitu saja. Tak usah lawan, tak usah makin kita bidas balik, cari our supporter balik. Allah. Semuanya begitu. Sekarang orang banyak yang jahat-jahat. Orang yang banyak yang jahat-jahat. Orang cakap perkara betul, orang bilang jahat, orang bilang salah. Allah. Dua golongan penghuni neraka. Na'udzubillah min zalik. Hadis yang ke-15 muka surat 39 kitab saya. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam sinfani min ahli an-nar lam arahuma qaumun ma'hum siyatun ka'aznabil bagari yadribuna bihan nas wa nisa'un kasiyatun ariyatun mumilatun ma'ilatun ru'usuhunna ka'asnimatil bukhtil ma'ilah la yadkhulnal jannata wa la yajidna rihaha wa inna rihaha la yujadu min masirati kadza wa kadza. Ini dah baca belum hadis ni? Hari ini baru sampai sini ya. Baik. Na'udzubillah. Daripada Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu an berkata bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, dua golongan yang akan menjadi penghuni api neraka. Nabi mengatakan, sinfan min ahli nar. Dua golongan ahli neraka. Kalau terjemah yang tepat, yang direct ialah apa? Dua golongan ahli neraka Islam ya. Bukan bakal jadi ahli neraka tau. Ahli neraka. Mana kau tengok dia tu, kau nak tengok ahli neraka, kau tengok golongan ini. Na'udzubillah min zalik. Kalau dah ahli neraka tu, kalau Nabi dah cakap ya, seram ya. Sedangkan pada malam-malam Ramadan ya, Allah Ta'ala merdekakan segolongan hambanya daripada api neraka. Segolongan dimerdekakan daripada api neraka. Tapi kalau Nabi dah sebut fulan ahli neraka, bermakna nama dia tak keluar dalam list tau. First day of Ramadan, nama dia tak keluar dalam list orang kemerdekaan api neraka.
Second night Ramadan pun nama dia tak keluar. Sampai satu malam Allah Ta'ala merdekakan sebagaimana riwayat ya. Ada mengatakan satu hari 600,000 Allah Ta'ala merdekakan. Ada riwayat mengatakan 1 juta. Kita harap yang 1 juta. Satu malam 1 juta, 1 juta sampai malam ke-29. Malam yang ke-30 ditotalkan daripada malam 1 sampai malam 29 berapa? 29 juta. Malam ke-30 29 juta lagi. Jadi setiap Ramadan Allah Ta'ala merekakan 58 juta manusia daripada api neraka. Allahumma ja'alna minhum ya Allah. Tapi kalau Nabi dah bilang sinfan finnar, 2 golongan dalam api neraka, bermakna dia tak dapat bahagian tau. Ramadan yang lepas dia tak dapat bahagian. Kalau masih ada lah golongan ni sampai sekarang, bermakna Ramadan yang lepas nama dia tak naik dalam senarai orang-orang kemerdekaan dari api neraka. Yang Nabi mengatakan Ramadan awalahu rahmah wa awsatu maghfirah wa akhiru intukan minan nar. Awalnya adalah kerahmatan dari Allah Ta'ala. Yang kedua pengampunan daripada Allah Ta'ala. Yang ketiga kemerdekaan daripada api neraka. Pun nama dia tak dapat naik juga. Na'udzubillah min dzalik. Ya, berlindung ya. Kalau Nabi dah bilang ahli neraka tu maklah ahli neraka tau. Na'udzubillah min dzalik. Berlindung sama Allah Ta'ala. Berlindung sama Allah Ta'ala. Jangan kita jadi dari golongan yang ini. Dan kalau kita terjumpa dengan orang yang ini, kau berlindung jangan jadi macam dia. Jangan kau support dia, jangan kau sokong dia. Kau jangan sokong dia. Kau sokong dia bermakna kau menyokong ahli neraka. Na'udzubillah min dzalik. Kalau kau tak kenal orang ni macam mana, kau cari orang yang opposite dia, itu yang selamat. Orang ini kau tak jumpa, tapi kalau kau tengok ada orang ni tak ada sifat yang ini, kau selamat. Baik. Keduanya belum pernah aku lihat, maknanya pada zaman Nabi tidak ada. Zaman Nabi tidak ada ya, zaman Nabi tidak ada. Baik, ini cakap Nabi mengenai akhir zaman, ya. Pertama golongan penguasa yang punyai cabuk cemeti bagaikan ekor sapi yang digunakan untuk memukul orang. Allah. Iaitu penguasa yang keras. Penguasa yang keras. Orang tak ikut cakap dia, bukan tak ikut hukum Allah tau, tak ikut cakap dia. Hukum Allah clear. Hukum Allah clear. Hanya tak ikut cakap dia. Hanya tak ikut cakap dia, dia pukulnya dia. Pukul dengan apa? Pukul dengan undang-undangnya. Pukul dengan tindakannya. Keras sekali tindakannya. Ini orang mukmin tau, yang kau buat ni orang mukmin tau. Kau tak patuh cakap dia, amboi samannya tinggi. Kau tak patuh cakap dia, dipenjarakannya. Kau tak ada patuh cakap dia, ditindaknya dia. Allah. Betul-betul ini cabut kata-kata Nabi ialah, Nabi cakapnya ya, kita kena faham. Nabi cakapnya kadang-kadang abstrak pemahamannya. Kita kena faham ya. Ada cambuk untuk cabut orang, pecut orang. Tak ikut cakap dia, tak gerak, ikut arahan dia, ikut alur dia, ikut aliran dia, tak gerak. Ataupun dia suruh gerak, kau kena gerak. Betul tak betul perjalanan dia, kau kena gerak. Kau kena suruh gerak. Kau kena buat. Dan dia bilang, ini bagus, walau tak bagus sekalipun. Kau tak ikut, habis kau. Siap kau kena. Allah. Yang kedua, ini ataupun dia tegah pula. Jangan buat. Walau benda tu tak salah. Yang dia suruh menyalahi hukum, yang ditegah tak menyalahi hukum, tapi pasal ikut cakap dia, tak ikut cakap dia, itu menjadi apa penilaiannya ialah ikut cakap dia, tak ikut cakap dia. Ikut cakap Allah, tak ikut cakap Allah, tu lain cerita. Cakap aku, nanti dia pusing. Cakap aku ni cakap Allah lah. Kau tengok ayat ini, kau tengok dalil ini, Kau kena ikut cakap aku sebab cakap aku cakap Allah. Jangan jadi seperti orang-orang Yahudi, orang Alkitab. Mereka selalu mengatakan ini daripada Allah, tulis kitab. Kemudian mengatakan hukum dari Allah. Allah Ta'ala mengatakan bukan itu dari Allah. Bukan itu dari Allah. Bukan itu dari Allah. Cuma kau tak ubah Quran saja, tapi kau ubah makna Quran. Kau ubah makna hadis untuk pro engkau, untuk ikut engkau, untuk menegakkan benang basah engkau. Macam kau ubah Quran juga. Masuk kau dalam golongan. Kemudian kau boleh mengatakan ini hukum Tuhan, ini sebetulnya. Allah. Dan kau pacu orang. Kau pacu orang untuk taat dan tunduk kepada kau. Yang tak taat tercepit, yang tak taat susah, yang tak taat Allah. Ada saja tindakanmu. Senantiasa manusia hidup dalam cemas dan takut. Allah. Dan zaman Nabi tidak ada ya. Dan zaman lepas Nabi. Orang-orang yang penguasa-penguasa yang zalim ini ya. Zalim namanya ya. Na'udzubillah min dzalik ya. Baik. Yang kedua ialah perempuan. Perempuan yang berpakaian tetapi telanjang. Mereka lenggang-lenggok waktu berjalan. Mengayun-ayunkan bahu. Kepala mereka sanggul atas kepala mereka seperti bonggol unta. Kedua tidak akan masuk syurga dan tidak akan mencium bau harumnya.
Sungguhnya bau harum syurga itu sudah dapat tercium dari jarak perjalanan yang sangat jauh, kata Nabi ya. Setengah riwayat mengatakan 500 tahun. Ini dua golongan tak maksudnya apa? Awal-awal sembilan sirat tu jauh panjangnya 3000 tahun. 1000 tahun naik, 1000 tahun mendatar, 1000 tahun turun. Orang ini tak sampai ujung sirat pun. Awal-awal dah jatuh. Awal-awal dah jatuh masuk dalam api neraka. Na'udzubillah min zalik. Tak cium bau syurga pun. Na'udzubillah min zalik. Perempuan yang macam mana? Berpakaian tapi telanjang. Cakapan Nabi ni ya, kalau sahabat-sahabat zaman dia tak ada, agak-agaknya apa imajinasi mereka. Kalau zaman kita sekarang makin lama makin nampak. Tahun 70-an kau nampak lain. Tahun 50-an kau nampak lain. Tahun 70-an kau nampak lain. Tahun 90-an kau nampak lain. Tahun 2000 berapa ini? Ini tahun 2020 ya. 2021 ya. 2021 kau nampak lain. Perempuan berpakaian tapi telanjang. Berpakaian tapi telanjang. Kita nampak berpakaian tapi telanjang 1950s. Orang pakai kebaya ketat-ketat. Dah mula orang pakai gitu. Ulama bilang pakaian tapi telanjang, ketat-ketat. Pakai kebaya, pakai kain batik wironnya, berkain rapi lagi. Bajunya kebaya punya ketat, pakai korset lagi. Allah. Macam kita tengok cerita Madu 3 punya cara pakaian lah. Ya, begitu ya. Itu 1950s ya. Berpakaian tapi telanjang. Pakai tapi nampak segala bentuk badannya semua nampak. Na'udzubillah. Berpakaian tapi telanjang. Siti Fatimah kalau nama baju abayah itu boleh masuk 3-4 orang boleh masuk. Sakingkan besar. Sebab tu orang Melayu kita dulu bajunya baju kurung. Sebab itu fatwa Habib Ali bin Tahir al-Haddad ada menyebutkan baju kebaya itu haram. Bukan kebaya macam kebaya orang Melayu dulu, kebaya pesak tak apa. Ini baju kebaya yang 1950s punya tu, yang ketat-ketat. Haram, dah lah pendek. Lepas tu baju kebangsaan Johor ialah apa? Baju kurung. Baju kurung ya. Pakai baju Kasa Maimun ataupun orang sekarang bilang kain lace ataupun kain organza, tak pakai lining. Oi, punya daring, tak pakai lining nampak kulitnya. Yang ada pakai lining sekat badan aja, lengan-lengan semua tak pakai lining. Tak, orang-orang dulu punya daring ya, naudzubillah min zalik. Pakaian tapi telanjang. Ketat ataupun jarang ataupun pendek. Sekarang ada lagi satu pesen lagi pulaknya, berpakaian tapi telanjang. Berpakaian tapi akhlak macam perempuan telanjang. Pakaian bukan main rapi. Tutup, pakai baju abaya, pakai jubah. Pakai selendang, bukan main rapat, aku ingatkan ustazah. Dipersilakan untuk menyanyi atas pentas. Wah, dikasih mikrofon bukan main goyang lagi. Pakai dengan abayahnya, pakai selendangnya manik-maniknya. Astagfirullahaladzim, gini gaya ya. Orang tutup aurat itu ya. Minta maaf lah, awak kalau tobat betul-betul lah. Baguslah awak tutup aurat memang bagus. Memang itu diwajibkan, tutup aurat bagus. Tapi awak jaga maruah pun kena jaga maruah juga. Minta maaf ya. Tak payah minta maaf lah, ini cakap tegak-tegak. Dah pakai tudung, dah pakai abayah, baguslah. Zaman awak punya zaman jahiliah. Dah umur-umur, dah tinggalkan dah terus. Patut tobat. Masih tampil juga, pasal pun urufnya sekarang terima. Punya tak tahu malu. Itu pakaian yang nama pakaian itu bukan hanya menutup aurat ya. Nama pakaian menutup aurat dan menutup maruah. Kalau tak boleh menutup maruah, engkau tu bukan pakaian tu namanya. Dengan pakai baju jubahnya, dan pakai selendang, menjoget atas pentas. Nyanyi lagu dengan mikrofon. Dengan jantan lagi. Astagfirullahaladzim. Apa ni? Pakaian tapi akhlak macam orang telanjang. Pakaian tapi telanjang. Sebab tu Nabi sebut berpakaian tapi telanjang. Padahal pakaian itu tak menjejas, akan menutup akan auratnya yang setengahnya
yang ataupun tak sempurna tutup auratnya, ataupun pakaiannya setakat menutup aurat saja tapi tidak menutup maruahnya. Sekarang ada lagi, tahun-tahun 2000 lebih ni ada keluar lagi satu pesen yang berpakaian tapi telanjang. Saya pernah tengok orang tunjuk perasaan LGBT. LGBT tu orang apa? LGBT tu kebanyakan orang telanjang tu, orang zina, orang liwat tau, na'udzubillah min zalik. Yang support dekat KL, bawa kat spanduk, support LGBT, human right, human freedom, bawa. Kakak pakai tudung. Engkau pakai tudung tapi kau support orang telanjang. Almar'u ma'a man hab, seorang tu bersama yang dikasihi. Dia kasih kepada orang telanjang, dia pun hukum telanjang jugalah. Berpakaian tapi telanjang. Allah. Kita tengok astagfirullahalazim, gambar orang tunjuk perasaan di KL, bawa spanduk LGBT, human right, apa semua begitu begini ya. Sayang hari tu agak pihak berkuasa terlambat agaknya datang ya. Sampai dah habis berarak baru orang sempat datang. Agaknya sibuk tengah ada kes rompakan ke apa agak hari tu ya. Kata dia tak ada orang tak dapat lesen tau. Tapi datangnya kok lambat, orang dah habis berarak baru sempat datang. Yelah, maklum sibuk agaknya ya. Sampai orang dah habis berarak baru datang nak dibubarkan. Diorang dah selamat bubar sendiri pun. Allah sempat bawa, sempat keluar satu dunia dia punya tunjuk perasaan. Yang angkat spanduk siapa tahu? Akak-akak pakai tudung tau. Ini LGBT kan orang-orang ahli zina namanya. Ahli zina, ahli liwat, na'udzubillah. Ahli telanjang senang cakapnya. Kau support pulaknya. Kau support orang telanjang, kau pun dalam grup orang telanjang lah. Walau kau pakai tudung sekalipun. Na'udzubillah min dzalik ya. Berlindung sama Allah Subhanahu Wa Taala. Berpakaian tapi telanjang. Paling tidak berpakaian tapi suka tengok orang telanjang. Kalau kau suka tengok gambar-gambar haram tu, kau berpakaian tapi telanjang. Kaunya yang tengok gambar tu yang ada pakai songkok, yang ada sambil pakai jubah, suka tengok gambar-gambar haram. Tengok gambar orang-orang telanjang. Allah. Sekarang kan senang nak tengok kan. Na'udzubillah min dzalik. Dah gitu ciri-cirinya iaitu apa? Mereka jalannya lenggang-lenggok waktu berjalan, mengayun-ayunkan bahu. Lenggang-lenggok, lenggang-lenggok pada penampilannya. Tak maaf ya, minta maaf banyak-banyak ya. Sekian ustazah-ustazah ya. Awak ustazah, awak orang perempuan. Awak mulia. Jangan kasih diri awak selalu dipandang oleh orang jantan. Tak bagus. Kalau sampai awak perlu ada tampil depan orang jantan pun malu punya malu. Sebaik-baik perempuan yang tak lihat laki-laki dan tidak dilihat oleh laki-laki. Bukan hanya dia tidak dilihat oleh laki-laki, pakaian tutup rapat dan juga tidak lihat laki-laki. Tak sayugi orang perempuan tampil depan yang laki-laki ramai. Maaf cakap ya, baik keluar pada internet baik keluar dalam televisyen baik ya, tak patut. Seorang perempuan dengan sifat kemuliaannya, dengan sifat keteristimewaannya, bukan untuk ditampilkan. Tampillah, cakaplah depan sesama wanita. Tak pakai tudung tak apa kalau sama-sama wanita. Depan laki-laki tidak semestinya awak kena tampil. Apalagi kalau kita tengok walau awak ceramah sekalipun, kalau ada orang perempuan saja cakapnya lain. Kalau ada orang lelaki cakapnya bukan main lenggok-lenggok. Hadirin hadirat sekalian, kaum bapa, suka saya nasihat lenggok-lenggok cakapnya punya tak tahu malu punya ustazah. Tak boleh. Patutnya tak mau tampil pun kalau ada lelaki. Tak mau tampil. Cakap lenggok-lenggok. Nanti ada pengacaranya. Bagaimana ustazah pendapat? Begini ustaz. Astagfirullahalazim, aku tengokkan saja tak tahu malu. Bukan begitu orang perempuan. Bukan bagusnya begitu orang perempuan. Yang bagusnya orang perempuan tidak lihat laki-laki dan tidak dilihat oleh laki-laki, kata Siti Fatimah. Sebaik-baiknya orang perempuan. Cukup jaga, cukup cermat. Makin orang laki-laki ada, makin malu. Saking kan perlu nak jumpa tampil dengan laki-laki pun malu, termalu, tersegan-segan, tersipu-sipu. Sebagaimana dua orang anak Nabi Shu'aib ketika nak cakap kepada Nabi Musa alaihissalam, nak bilang abahku jemput datang rumah, abahku dah tua, dia nak beri penghargaan atas bantuanmu kepada kami. Allah, tapi tersegan nak cakap. Begitu untuk orang perempuan. Kalau perlu tampil dengan laki-laki, tak ada orang laki-laki ataupun boleh wakilkan ataupun dia sendiri perlu cakap, kena tersegan, tersipu-sipu. Bukan makin dengan laki-laki, makin depan laki-laki ke datang merasa kita. Hadirin sekalian, semua perempuan apa semua begitu, nak kasih taklimat, cari cikgu laki-laki ke, paling tidak AJK madrasah yang laki-laki yang cakap, bukan cikgu besarnya tampil.
awak perempuan, awak mulia, awak patutnya sembunyi. Nabi sudah cakap ya, berpakaian tapi telanjang. Kalau cakapnya lenggang-lenggok. Kalau jalan, bahunya bukan main. Kalau jalan dah gitu, yang ada tak sempat jalan. Sambil duduk pun boleh bergaya-gaya. Na'udzubillah ya. Kemudian, pesennya, sanggulnya tinggi macam punuk unta, macam bonggol unta. Itu sanggul ya. Sanggul ialah macam mana sanggul? Sanggul itself adalah makruh. Sanggul adalah makruh. Kenapa? Nabi khususnya dalam sembahyang. Nabi mengatakan dalam sembahyang jangan ada yang bergulung-gulung, jangan ada yang berpintal-pintal. Sembahyang lengan baju gulung makruh. Rambut pintal sanggul tu makruh dalam sembahyang. Maka sebab itu orang perempuan Arab tak sanggul ya. Dia tocang aja. Tocang satu ke tocang dua, orang perempuan Arab tocang saja, dia tak sanggul. Sebab sanggul tu makruh dipintal-pintal. Ya, sanggul tu makruh. Dan kalau nak sanggul pun, sanggul jangan tinggi. Coba kita tengok zaman-zaman kita. Kalau Cina baba kebanyakan, sanggulnya tinggi ke rendah? Nyonya-nyonya baba. Tinggi ya. Kalau kebaya, kalau apa sanggul orang-orang Melayu kita kebanyakannya tinggi ke rendah zaman mak kita, nenek kita. Rendah ya. Itu beza orang mukmin dengan orang-orang musyrik ya. Orang-orang yang sombong-sombong, orang-orang ada kedudukan bahasa sanggulnya tinggi. Orang ada kedudukan sanggulnya tinggi, cocok sanggulnya pun tinggi, tak cukup dipasangkan crown lagi umpamanya ya. Tengok Cina-Cina baba. Kalau orang Melayu kita zaman mak kita semua sanggulnya semua tu rendah. Kalau nak sanggul pun rimaslah, nak tocang orang kita tak biasa ya. Tocang lagi afdal. Sanggul rendah. Batasnya macam mana? Atas kepala. Sanggulnya tu belakang tak lebih tinggi daripada level kepala anda. Kadang-kadang rambutnya lebat, nak ke bawah besar sangat sanggulnya ya. Maka ataskan sikit jadi tak rimas pada tengkoknya. Tapi atasnya itu pun batasnya ialah apa? Batas kepala, sanggul anda tidak lebih tinggi daripada batas kepala. Ini sanggulnya tak tinggi kepala kepala. Paling tinggi sekalipun maksimum kepala kita. Nah itu orang Melayu dia ada sanggul biasa, sanggul tinggi dan sanggul junjung. Sanggul junjung yang tak boleh. Sanggul junjung tu sampai di atas kepala tinggi. Macam apa? Macam bonggol unta. Minta maaf ya. Yang orang suka ikut perempuan Dubai, perempuan Abu Dhabi. Ini yang pakai tudung. Wah, orang sanggulnya besar-besar. Jangan ikut perempuan-perempuan Arab yang begitu. Ikut perempuan Arab yang macam Hadramaut. Punya perkara. Simple, sederhana, berselubung, bertutup. Ya. Perempuan Arab Abu Dhabi itu mewah-mewah kehidupannya. Jangan follow their lifestyle. Orang Melayu kita jauh lebih tertib daripada mereka. Kalau nak ikut perempuan Arab sangat, ikut perempuan Arab, Hadramaut punya sejarah, punya cemak tertib ya. Perempuan di negeri Arab setengahnya sanggul besar. Kita kan biasa duduk negeri Arab, tengok. Kalau kita transit di Dubai, Abu Dhabi, sanggulnya tinggi, kemudian taruh selendang atasnya betul-betul lah jadi macam bonggol unta. Betul cakap Nabi. Zaman Nabi tak ada, tapi Nabi nampak. Nabi nampak orang perempuan sanggulnya tinggi begitu ya. Jadi itu semua tu tanda khuyala, tanda sombong. Dia pakaian tak telanjang tu tak meraihkan hukum Allah Taala. Lenggang-lenggok tu bermakna perempuan tak jaga maruah. Kalau jalan lenggang-lenggok aja tak boleh, joget boleh. Joget lagi tak boleh. Pegang mikrofon begini-begini boleh, lagi tak boleh. Kemudian khuyala, tanda sombong dan angkuh. Tinggi sanggulnya, begitu ya. Sanggulnya biar rendah. Orang Melayu kita sanggulnya rendah. Kita kan mazhabnya Syafi'i. Kita kan tasawuf ya. Jadi tengok adat-adat Melayu sanggulnya tinggi ke rendah? Rendah. Afdalnya jangan sanggul pun, tocang saja ya. Begitu ya. Keduanya tidak akan masuk syurga, na'udzubillah, dan tidak akan mencium keharumannya. Sedangkan bau syurga itu boleh dicium daripada apa Nabi mengatakan masirah perjalanan kaza sangat jauh sudah boleh tercium bau syurga. Cium bau syurga pun tidak. Bermakna awal-awal dah tergelincir jatuh ke dalam api neraka. Na'udzubillah ya. Yang pertama ialah apa? Pemimpin yang penguasa yang zalim. Orang semua dipacunya. Bukan dia dia menjadi ulul amri. Ati'ullah wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum. Taat kepada Allah, taat kepada Rasul dan juga orang yang berkuasa di kalangan kamu. Bukan untuk taat mereka, bukan taat kepada mereka. Taat, kau tengok itu mulanya. Ati'ullah wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum. Ulul amri yang menghalakan kau untuk taat kepada Allah dan Rasul, kau kena taat kepadanya. Bukan untuk taat kepada dia, untuk taat kepada dia, suka dia, perintah dia, cakap dia. Untuk hukum Allah.
Dia ulul amri mengatakan ini hukum Allah, kau kena taat, kau kena patuh. Ini hukum Allah, ini hukum Rasul, kau kena taat. Bukan taat kepada dia kerana melayan dia, menyenangkan dia, menyeronokkan dia, mengenjoykan dia, membanggakan dia. Tak boleh tak ikut dia, tak boleh tak ikut dia. Oh, ada ayat Quran dia, bukan untuk patuh engkau lah, patuh engkau untuk patuhkan orang kepada Allah. Begitu ya. Macam mana pula engkau boleh pandai pahamannya begitu? Tak betul tu. Tak betul ya. Tak betul ya. Bahkan dipacunya orang, dicabuknya orang, dicemetinya orang dengan kekuasaannya. Siapa tak ikut, siap engkau, aku saman kau begini besar. Siapa tak patuh, siap engkau penjara. Walhal, adilkah, setimpalkah kesalahan yang dibuatnya itu? Ya, menjawablah wahai sekalian, orang yang zalim-zalim, orang yang di bawah ketakutan, orang yang bawah kecemasan, orang yang bawah kebingungan. Semuanya begitu. Dan orang di bawah engkau tu mukmin tu. Orang mukmin tu haram hartanya, haram nyawanya, haram kehormatannya. Dan kau ceroboh semua hanya dengan kau ada kuasa. Tapi yang beraninya dah dia buat begitu semua pakai atas nama Allah, atas nama agama Allah. Ada pula ulama-ulama, na'udzubillah, yang menjadi tali barut, yang suka support. Ya betul-betul tuan, betul ada dalil mengatakan boleh. Betul-betul tuan ada dalil mengatakan harus apa begini semua. Dia pun suka sekali. Allah Allah. 2 kali 5, 10. Keterangan kebenaran sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini kita dapat kita lihat dari keadaan masyarakat hari ini. Ada golongan yang sesuka hatinya saja memukul orang lain dengan cambuk. Mereka bertindak dengan hukum rimba dan banyak perempuan yang berpakaian tapi telanjang. Maksudnya kalau mahu dikatakan berpakaian pun boleh kerana masih ada secarik kain di atas badannya, dan kalau mahu dikatakan bertelanjang pun boleh kerana walaupun berpakaian tapi hanya secarik kain sahaja dan anggota tubuh yang lain semuanya dibuka. Ini tak sempurna tutup. Yang ada sama-sama ada tak sempurna tutup, ataupun tutup tapi nampak ketat bersin badan, ataupun tutup tapi jarang, ataupun tutup tapi tak menutup maruahnya, ataupun pakaiannya tutup tapi membela orang yang tak tutup aurat. Sama jugalah. 2 kali 5, 10. Birds of same feather would flock together. Istilahnya podo wae, sami, maon dan setunggal. Ya, betul ya. Semua tu sama. Maka samalah dengan bertelanjang ataupun berpakaian dengan pakaian yang sangat tipis sehingga memperlihatkan warna kulit dan menampakkan bentuk aurat. Kemudian berjalan sambil berlenggang-lenggok dengan sanggul yang besar seperti ponok unta. Na'udzubillah min dzalik ya. Hati-hati ya, dan cakapan saya apply juga segala manusia ya. Hati-hati wahai pun saya pun orang Jawa. Orang-orang Jawa, kalau zaman dulu pun orang Jawa, nyai kita pun Jawa. Ya, sanggulnya pun besar juga, tapi itu pun tak tinggi. Tak tinggi. Kalau nak sanggulnya besar sangat pun tinggi pun, tingginya pun kita bilang batasnya gitu. Jadi yang ada sampai besar sangat, sampai kalau nak ke belakang sampai sini pun sampai, tapi atasnya sampai dari depan dah boleh nampak sanggulnya tinggi. Allah pun begitu ya. Kalau pakai sanggul Jawa pun sekalipun, jangan ditinggikan, yang direndahkan tu lebih baik. Habis sanggulnya besar, dia kecilkan rambut kau bukannya lebat begitu sangat. Kalau ia pun sampel lah saja. Pakai sanggul yang kecil sikit. Sanggul sampel tu ya. Haruslah, bukan rambut asli ya. Harus, ulama mengatakan. Tetapi, nombor satu, laki-laki tak boleh pandang. Di kalangan kamu wanita saja boleh pakai. Yang bilang, oh ni budaya kami orang Jogja, budaya kami orang Solo. Solo tak Solo, Jogja tak Jogja. Kau orang Islam kena junjung perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Budaya yang tak betul, awak mesti kena padamkan. Walaupun awak apa kedudukan sekalipun ya. Ini saya cakap ni kan dari internet. Internet kan tak kisah mana negeri boleh sampai ya. Dengan pakai kebaya, dengan pakai baju kota baru, dengan sanggulnya besar, tak pakai tudung, haram. Tetap haram kami sebutkan. Dan saya pun orang Jawa juga. Saya pun orang Jawa. Lagi kita turunan Diponegoro lagi. Jangan bilang aku ni anti orang Jawa. Ya. Kalau haram, tetap haram. Tak boleh pakai ya. Nak sanggul besar, nak pakai kebaya boleh di kalangan wanita saja. Luar pakai baju yang longgar sikit, pakai tudung yang rapat, masuk aja majlis wanita, pakailah kebaya, pakailah sanggul besar pun tak apa. Dan besar sangat sampai besar, sanggulnya tinggi sekali ya. Banyak. Saya bilang aku kalau ada peluang pergi ke Jogja, ke Solo ke, aku ingin nak sentuh perkara ini.
Tapi tak kesempatan sekarang ni sudah PKP. Alhamdulillah, mudah-mudahan cakapan saya dapat sampai. Ya. Tolong ubah ya ibu-ibu sekalian ya. Kalau haram tetap haram ya. Khususnya makin lagi kalau ibu-ibu yang ada kedudukan, cuba anda rapi pakaiannya dengan pakai jilbabnya, dengan pakai abayahnya. Anda jadi ikutan orang, anda pahala besar. Anda pahala besar. Takkan dengan anda pakai begitu saja jatuh maruah anda? Tidak. Bahkan mulia kedudukan anda. Kecuali anda majlis hadir di tempat di keraton-keraton ataupun di majlis upacara-upacara khas kaum ibu saja. Laki-laki semua dilarang. Yang angkat talam pun perempuan, yang jaga mikrofon pun perempuan. Semuanya perempuan saja. Pakailah apa anda nak pakai yang tutup aurat sesama perempuan. Tak nak pakai tudung pun tak apa. Bajunya ketat sikit pun tak apa. Di kalangan wanita, pakai kebaya, pakai bunga, pakai apa, semua boleh. Tetapi kalau di kalangan ada laki-laki tak boleh. Penampilan depan umum tak boleh ya. Tak boleh ya. Walau ini budaya ratusan tahun, tak ratusan tahun. Tak boleh, tetap tak boleh. Dan bertambah mulianya anda kalau anda tutup begitu auratnya. Tampil, kita adakan acara khas wanita. Semua wong lanang ojo teko, ora isa teko. Wong wedok wae. Semuanya. Semua. Oh, lebih terhormat. Kalau semua perempuan belaka, pakailah awak nak pakai apa semua. Yang dalam batasan Islam. Bayak semua tu boleh asal sama perempuan. Kalau laki-laki tengok, wah ibu-ibunya lebih terhormat lagi. Sepatutnya begitu ya. Sampai bila kita nak tukar? Zaman dah akhir. Dan umur anda pun dah akhir. Anda masih nak pertahankan budaya yang tak tepat. Bila lagi nak ditukar? Bila lagi nak ditukar? Banyak orang dah berubah. Kenapa anda belum nak berubah? Taubat kepada Allah Ta'ala. Mesti ubah. Jangan sebut budaya tak budaya. Tak boleh ya. Jadi kita cakap, kita merangkum segala wanita. Malaysia baik, Indonesia baik, orang Melayu baik, orang Jawa baik. Begitu ya. Dan kita minta maaf ya, yang nama kiai-kiai, yang nama ustaz-ustaz, tolong perhatikan ya. Kalau nampak yang tak betul ditegur ya. Jangan bilang, oh ini sudah budaya orang kita. Lagi yang pakai itu ibu-ibu, isteri, pembesar-pembesar. Pembesar kah, pengecil kah, itu kau salah, tetap salah. Kau kena sebut, kau sebut. Ikut, tak ikut, kau punya pasal. Ikut, kau taat pada Allah, bukan taat pada aku. Kalau kau tak ikut, kau bukan dosa kepada aku, kau dosa kepada Allah Ta'ala. Yang sediakan kau neraka, Allah bukan aku. Jadi bukan aku. Aku tak boleh bilangkan kau masuk syurga, masuk neraka. Yang sediakan Allah Ta'ala. Aku hanya menyampaikan saja. Ya. Maka kena sampaikan, kena cakap. Tak boleh tidak. Oh itu sudah budaya kita. Sudah bagaimana? Budaya tak budaya. Sebab itu jahiliah pun budayanya tutup buka aurat juga. Rasulullah sudah ubah. Sudah 1400 tahun. Bila nak sampai kepada tempat kita? Bila nak masuk dalam masyarakat kita? Sampai zaman sampai dah kiamat pun masih nak begitu keadaannya? Zaman Imam Mahdi tak mau, tidak. Kau mesti kena tutup aurat. Kalau anda mau selesai hidup bawah Mahdi. Nanti anda takkan selesai hidup bawah Mahdi. Anda akan lari ikut Dajjal. Sebab Dajjal izinkan itu semua. Na'udzubillah min dzalik. Ya. Baik ya. Kita sambung lagi bacaan kita. Zaman orang tidak peduli daripada mana mendapatkan harta. An Abi Hurairah radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya'ti 'alan nasi zamanun ma yubali ar-rajulu min aina asabal mala min halalin aw min haram. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu an, ia berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akan datang satu zaman di mana seorang tidak mempedulikan dari mana ia mendapatkan harta. Apakah daripada sumber yang halal ataupun daripada sumber yang haram. Astaghfirullahalazim. Tak kisah kerjanya tu halal tak halal, haram tak haram. Kerjanya umpamanya mengajar orang, tapi mengajar ilmu yang tak tepat hukum syarak. Tapi pada dia, oh ini bidang kami, bidang kamu tak bidang kamu. Kalau bidang kamu haram, tetap haram. Ya, baik. Orang niaga sate, niaga sausage. Tak prihatin ambil daripada pokoknya, dia dapat supplier yang murah saja yang kau terkam. Yang ini jual satu keping one piece harga 50 sen. Yang ni one piece 15 sen. Mana lagi mudah? Kan ini kalau ini kau dapat untung kau jual 80 sen, kau untung 30 sen. Ini kau jual 80 sen, kau dapat untung 65 sen. Kan lagi banyak. Dia tak kisah mana sumbernya, halal tak halal, pokoknya untung aku banyak. Ada cap halal, siapa yang capkan halal, siapa yang bolehkan halal. Allah, kau tak prihatin sekali ya. Tak prihatin. Jual barang-barang frozen, buka barang-barang frozen. Tak prihatin kau ambil daripada supplier mana. Sekali kita jual kangaroo. Kita jual kangaroo. Kita jual apa semua. Haram. Jual bangkai hukumnya haram. Kau kasih orang pelanggan kau makan bangkai. Dan apabila ketahuan sah label ini, brand ini haram, najis apa semua,
kau wajib pulangkan wang kau tu kepada Baitul Mal. Sebab yang kau dah terjual benda najis. Najis tak boleh dijual beli. Bangkai adalah najis, tak boleh dijual beli. Maka orang yang dah beli sama, kalau kau tahu itu Kak Jah, Kak Isa setiap minggu beli daging 2 kilo, kau kena balikkan. Sebab saya dah terambil duit akak dan saya dah jualkan bangkai pada akak. Kakak dah termakan bangkai, saya minta maaf. Sekarang duitnya saya pulangkan. Kalau kau boleh kenal Kak Jahnya ke Kak Nahnya, kalau kau tak boleh kenal, balikkan Baitul Mal. Habis bingkrap lah saya. Apa nak buat pada bingkrap akhirat? Tetap claimable juga yaumil akhir. Tak ada kisah. Pokoknya banyak income. Apalagi rasuah tak rasuah pun tak peduli. Aku tak ambil pun orang lain ambil juga. Kan banyak katanya begitu ya. Dalam satu jabatan umpamanya, kalau aku tak ambil pun, yang tak ambil itu makin dikecam dengan member-membernya. Berhenti kerja. Berhenti kerja. Yang tak ambil rasuah makin dikecam oleh member-membernya. Allah. Nak minta sign dia saja, berapa persen bahagian saya. Haram, dah gaji kau besar, kedudukan kau besar, orang miskin kena kumpul-kumpul duit bagi sama kau. Rumah kau sebesar-besar tidak, kereta kau sebesar-besar tidak semua. Dari mana tak peduli halal haram. Yang meniaga pun tak peduli sumber yang dia perniagakan itu daripada halal ataupun haram. Yang ambil rasuah tak peduli halal ataupun haram. Apalagi segala apa pun tak ada kisah. Atau orang meniaga ada buka kitab fiqah tak, apa benda dia boleh perniagakan, apa benda dia tak boleh perniagakan. Janji dapat income, dia gasak semuanya. Begitu ya. Allah, tak boleh ya, tak boleh. Baik ya. Saya tengok masih musim PKP ni, kadang-kadang dibenarkan orang buka kios-kios, baguslah, alhamdulillah ya. Alhamdulillah orang dapat cari rezeki, tapi jual betul-betul ya. Jangan ambil sausage, jangan ambil ayam, chicken daripada supplier yang tak pasti ya. Biar awak tak untung pun tak apa, biar awak tak meniaga pun tak apa, asal jangan terjual benda yang haram. Kalau kau dah ambil supplier, katanya sekarang banyak supplier yang sanggup kasih harga murah ya, tapi tak dapat dipastikan halal atau haramnya, jangan ya, awak tanggungjawab ya. Satu lagi, nak meniaga jangan auta ya, jangan tipu ya. Kadang-kadang warung-warung tepi jalan aja aku nampak dia taruh apa tahu, burger viral. Apa betul ke viral burger dia tu? Kok aku tak tahu? Kalau viral kan semua orang dapat tahu kan maknanya kan. Betul ke burger dia tu viral? Kalau viral kan orang sampai beratur panjang kan. Aku tengok 3 orang aja kata viral. Kalau kau viral, kau tak viral, kau bilang viral, bohong ya. Orang jual alat-alat tonik ke, alat-alat makeup ke, bedak ke, pakai, orang sebut sekarang apa tahu? Kalau kita dulu apa tahu? Panggilnya pelakon jualan, orang jual minyak, seorang sebut dulunya. Sekarang sebut sebagai apa tahu? Duta perniagaan. Sedap cantik nama dia. Duta perniagaan. Terima kasih Ibu kerana introducekan saya dengan obat ini. Kami sudah makan daripada berketurunan daripada nenek saya kepada ibu saya. Nenek dia tak kenal pun obat ni. Lihat kulit saya putih pasal saya pakai bedak ini. Terima kasih kerana introducekan saya Ibu pada bedak ini. Mak dia tak pernah pakai pun. Nenek dia pun tak pernah pakai pun. Dia pun tak pakai pun. Cuma orang bayar dia cuma ginikan saja. Jual baju hari raya, baju Melayu laki-laki. Baju artis pulan. Artis tu tak pernah pakai pun baju itu kadang-kadang. Artis tu tak pakai pun baju itu, pesen itu. Kau sebut saja nama dia, semua tu bohong. Semua tu bohong. Bohong. Apa dia pakai baju pesen gitu? Apa itu dia yang pelopori? Kau yang kasih nama saja. Kau sangkutkan dia sekejap untuk iklan, dia orang pun tengok. Hari-hari dia pakai baju itu kah? Hati-hati ya. Hati-hati. Jual korma pun ambil gambar orang-orang terkenal. Padahal orang terkenal tu tak pernah makan tamar pun. Dia cuma makan apa? Makan kek aja. Allah. Pun itu semua tu kira dosta dalam perniagaan ya. Dosta dalam perniagaan. Kita tengok dekat tepi, kau dah jual burger tepi jalan taruh burger viral. Dan tu ke viral ke? Aku tak tahu pun. Kalau viral kan semua orang kan tahu kan. Semua tu bohong ya. Dan dia tak kisah halal haram. Janji dia taruh menarikkan orang. Jangan ya. Jangan terikut orang kufar punya tata cara semuanya. Keterangan zaman ini merupakan zaman ketandusan rohani dan zaman materialisme. Betul ya. Orang kerja curi tulang. Dengan toke. Kerja satu hari 8 jam. Sainnya 8 jam gajinya. Tapi kerjanya tak sampai 2 jam. Relax aja lagi. Sekarang lagi work from home. Kalau task bagi task tak apa. Tapi kalau ada working hour, tak betul. Kena hati-hati. Kena hati-hati ya.
Ramai orang mencakar-cakar untuk memperoleh sebanyak mungkin harta kekayaan. Mereka tidak mempedulikan dari mana datangnya harta. Apakah dari sumber yang halal atau dari sumber yang haram. Yang penting harta dapat dikumpulkan sebanyak-banyaknya untuk memenuhi kehendak nafsu ataupun untuk mengikuti kemahuan isteri, anak-anak dan keluarga. Janji dapat mewah lah. Na'udzubillah min zalik, ya. Begitu akhir zaman orang sampai sudah lalai dan leka, tidak umpamakan apa yang halal, apa yang haram, semuanya mereka terkam belaka. Wallahu alam bisawab. Setakat sampai di sini. Selamat kita jumpa lagi pada minggu hadapan. Ya, mudah-mudahan selamat, jaga diri baik-baik, ya. Jangan sampai tertipu dengan hal ehwal apa-apa yang ada di zaman sekarang ini. Don't get involved. Don't get involved dalam perkara ini. Orang zalim nak bikin apa, dia bikinlah. Kau jangan involved. Kau terzalimi tak apa, jangan sampai kau pun menzalimi. Sekian, wallahu alam bisawab. Bismillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah, jazakumullahu khairan katsira. Terima kasih kepada Tuan Syekh. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita dapat bersama dengan Tuan Syekh. Mudah-mudahan insya-Allah perkongsian yang telah diberikan oleh beliau, perkongsian yang banyak bermanfaat dan panduan kita sebagai umat akhir zaman, yang mana tanda-tanda akhir zaman sudah terserlah dan nyata kita lihat dan kita alami. Mudah-mudahan insya-Allah pencerahan daripada apa yang disajikan pada pagi hari ini menjadi panduan dalam kehidupan kita, dan kita berdoa agar Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kita daripada segala fitnah-fitnah dan kita dapat menjalani kehidupan dengan sebaik mungkin, dan apa yang kita lakukan itu semuanya diredai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi terima kasih kepada semua yang berkongsi, yang mengongsikan siaran ini, dan juga yang banyak memberi kebaikan. Maka insya-Allah kami ucapkan terima kasih, dan insya-Allah program kita selepas hari raya ni setiap hari Isnin kita akan adakan kuliah subuh bersama dengan Tuan Syekh membincangkan tajuk-tajuk yang berkaitan dengan peristiwa akhir zaman. Semoga kita akan mendapat manfaat daripada apa yang kita dengar pada pagi ini. Dan sedikit perkongsian daripada saya, nak ajak semua para ibu bapa merenung, sebab baru-baru ni ada satu trend di mana anak-anak remaja perempuan kita, mereka mula menggayakan pakaian hari raya dengan pakaian lelaki. Mereka pakai baju kurung, ada yang pakai seluar dan sebagainya. Itu juga merupakan satu perkara haram, iaitu tasyabbuh dengan menyerupai kaum lelaki. Walaupun ia satu trend dan menjadi trend yang sangat-sangat mendapat sambutan di kalangan remaja pada hari ini, namun apabila berpakaian dengan pakaian lelaki yang dianggap sebagai trend itu, ia juga merupakan perkara yang haram. Begitu juga kita para isteri di rumah dan sebagainya, jangan pakai pakaian suami walaupun untuk solat sekalipun. Jangan pakai jubah suami, jangan pakai baju kurung ataupun baju Melayu suami untuk menunaikan solat. Kalau setakat kain pelikat itu tak mengapa, sebab itu tak dinamakan sebagai tasyabbuh. Yang kalau kita pakai pakaian baju Melayu dan sebagainya walaupun untuk solat, untuk melakukan perkara yang mulia, dengan kita tak faham, akhirnya kita akan terjerumus juga melakukan dosa. Nak buat baik tapi tak jadi baik, bahkan jadi dosa. InsyaAllah sama-sama kita ibu bapa tengok anak-anak kita di rumah, pakaian anak perempuan kita contohnya yang menjadi trend terkini, tegur. Begitu juga suami tengok isteri, kalau isteri pakai pakaian suami, tegur dan bawa mereka kembali ke pangkal jalan yang benar insyaAllah. Jadi akhir kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.